Okay guys, kita ingin mengisi minyak. Ya. Oh, ikan kamu on ya nah. Oh. Kita berada di Cameron Highland ya. Okey. 36 km lagi sebelum sampai ke stesen minyak. Alright. Jamil kinggir. Alpaka. Jamil. Guys, 3 km lagi guys untuk kita isi minyak. Ayo, why too much horn ah? Oh, Squid Game. Apa tu? Astaga. Squid Game. Hai. Ada lagi sana. Ada lagi di atas. Di atas ya Squid Game ya. Di atas yang apa? Pangka apa? Kampung Baru Kiapam. In 600 meters, turn left. Atas ni lah saya pergi jumpa alpaka hari tu. Atas Continue on Route 59 for 3 kilometers. Nak promote lah tu. Ya. 2.7 km. Pagi punya lah ramai, tengah malam pun macam tak ada orang ni. Macam bandar sunyi. Dia punya sejuk aircon pun kalah. Aduh ya. Kan? Ya. Hari ni sejuk berbanding kita belum pernah pergi sebelum ni tak? Ya, betul. Yang ni hari ni lah, yang sebelum ni ada yang pernah kita pergi tak berapa sejuk pun pernah. Yang kita pergi dengan Mandawar itu mana sejuk? Tak sejuk. Yang ini sejuk. Oh, okay. Cactus Point guys. Take the next left onto Route 59. In 50 meters, turn left onto Route 59. Continue on Route 59 for 2 kilometers. Dua kilometer terus. Pasar Pasal juga. dah lagi apa? Oh yo, tanah runtuh ke apa? Benar betul. Kan? Pasal dan Guys. Runtuh ke apa? Oh, ini ada lagi satu market sini ya. Kita dah pernah pergi ke sini ya? Dah pernah. Ini baru ni. Adakah? Sebelum ni mana ada? Nanti lah next time kita Iya. stop.
kilometer lagi. Terus. Pandai 50 meter terus. Oh. Ay, ada pasar kaktus lagi lah. Biasa banyak spesies kaktus yang Kita tak diketahui kan. apa? Yang tak boleh tumbuh dekat suhu biasa. Ya, suhu sejuk. Yang tumbuh di sini. Boleh tumbuh di sini. 300 meter pukul 6. Berapa? 300 meter pukul 6. In 300 meters at the roundabout, continue straight to stay on Route 59. Pukul 6. Pukul 6. Pukul 6 terus je lah. Lurus, ya? Lurus. Lurus pukul 6. Sen minyak depan ni. In 300 meters, turn left. Macam dekat sentrum je. Oh, Petronas. Petronas. Oh lah, dekat anu lah ni. Dekat sentrum. Turn left, then your destination will be on the right. Petronas kau pergi semalam kan? Ya. Pukul 2 pagi semalam. Ya. Sini tandas Nerosa ni. Saya masuk je semalam madu. Sebaiklah kedai Melayu tu penyelamat. Menangis saya semalam. Kita mau di Madania. Kita diberincang guys. Kita diberincang guys. Kita ingin berpatah balik ke mengikut laluan Kia Farm ni. Kita ingin ke Boh Sungai Palas, Boh Sungai Palas yang kita tak dapat pergi next last Jun dan last Januari. So kita ingin pergi lagi sekali. Kita ingin pergi ni sebab hajat tak tercapai. So kita daripada berincang ni kita bergerak ke menuju tempat tu lah, Boh Sungai Palas. Ya, sentrum. Sentrum tu. Dia kau mau parking ke apa? Sudah. Ada benda apa? Alright.